Ada satu hadis, hadis yang sahih. Nabi bersabda, Nabi kata, ini berkaitan dengan Ramadan. Nabi kata, man lam yada' qawla zur wa amala bih falaysa lillahi hajatan an yada'a ta'amahu wa syarabah. Nabi bersabda, siapa yang tidak meninggalkan malam yada' qaula zur, tidak meninggalkan kata-kata yang kotor, kata-kata yang kasar, wa amala bih, dan dia beramal dengan kata-kata yang tak elok itu, falaisa lillahi hajatan an yada'a ta'amahu wa syarabah, maka Allah tak teringin kepada kita punya berlapar dan dahaga kita tu. So pesanan saya pada diri saya sendiri dan pada kita semua, bulan puasa ni kan, kita nak dapat ganjaran pahala, nak dapat ganjaran yang baik kan. So apa-apa yang keluar daripada mulut kita, apa-apa yang keluar daripada tangan-tangan kita dalam sosial media, kita teks apa semua, pastikan dia tak ada qaul zur tu, kata-kata kesat, kata-kata kotor, maki-maki orang, mengumpat, share keburukan orang lain, maki kaum tu, maki kaum ni, maki agama tu, maki agama ni. So saya rasa maki politik tu, politik ni, orang ni parti lain, orang ni parti ni, kita stop benda-benda macam tu. Malam yada' qaula zur, siapa yang dalam bulan puasa ni pun masih lagi tak meninggalkan maki-maki orang, kutuk-kutuk orang, cakap-cakap tak elok pada orang, dan buat cerita orang tu, buat cerita orang ni, siapa cerita orang tu, siapa cerita orang ni, maka Allah tak hendak pun, Allah tak teringin pun pada puasa kita. So kita nak kejar, dan man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. So kita kena usaha, insya-Allah perbaiki mulut kita, perbaiki tulisan kita, perbaiki akhlak kita, insya-Allah.